Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah, saya Muhammad Fawaz Hamdi bin Muhammad Fazli dari kelas Pendidikan Islam 2, dan pada hari ini saya akan membentangkan tajuk perspektif masyarakat terhadap hadis dhaif dan hadis maudhu' serta kewujudan golongan anti hadis di bawah kursus pengantar ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis. Jadi berikut adalah isi kandungan, iaitu perkara-perkara yang akan kita fokuskan dan yang akan kita bincangkan dalam tajuk ini, iaitu yang pertama, kita akan mengenal apakah itu hadis dhaif. Seterusnya, kita akan melihat kepada perspektif masyarakat terhadap hadis dhaif bagi aspek golongan yang menerima. Seterusnya, kita akan melihat kepada perspektif masyarakat terhadap hadis dhaif, iaitu golongan yang menolak. Seterusnya, kita akan melihat apakah itu hadis maudhu'. Seterusnya, kita akan melihat apakah perspektif masyarakat terhadap hadis maudhu', iaitu apakah pandangan bagi golongan yang menerima. Dan seterusnya, kita masuk kepada perspektif masyarakat terhadap hadis maudhu', iaitu bagi golongan yang menolak. Setelah itu, kita akan melihat kepada kewujudan golongan anti hadis. Dan yang terakhir, kita akan melihat apakah tanggapan golongan anti hadis serta apakah hujah para ulama untuk melawan tanggapan tersebut. Jadi, ayuh sama-sama kita menelusuri dan mendalami tajuk ini. InsyaAllah, moga-moga kita peroleh kefahaman bersama-sama. InsyaAllah. Jadi, kita pergi kepada yang pertama, iaitu pengenalan hadis dhaif. Apakah itu hadis dhaif? Hadis dhaif ialah hadis yang merujuk kepada hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat kesahihan hadis, seperti kesinambungan sanad, keadilan dan ketepatan perawi, serta ketiadaan syaz dan illah. Walaupun hadis dhaif dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mencapai standard hadis sahih dan hasan disebabkan perawi yang meriwayatkannya lemah dari segi ingatan atau kredibiliti, atau terdapat rangkaian sanad yang terputus. Sekarang, kita akan melihat kepada apakah perspektif masyarakat, iaitu golongan yang menerima terhadap hadis dhaif. Kita akan melihat mengapa golongan ini menerima hadis dhaif. Apakah sebab mereka menerima hadis dhaif walaupun ia dikategorikan sebagai hadis yang lemah? Jadi, kita akan melihat yang pertama, penerimaan secara bersyarat dalam fadail amal. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah sebahagian masyarakat menerima hadis dhaif berdasarkan pandangan jumhur ulama yang membenarkan penggunaannya dalam konteks tertentu, seperti kelebihan amalan, iaitu fadail amal, nasihat dan motivasi keagamaan. Pendekatan ini menetapkan beberapa syarat. Antaranya, hadis tersebut tidak terlalu dhaif, tidak berkaitan dengan hukum akidah atau halal haram, serta tidak bercanggah dengan dalil sahih. Dalam erti kata yang lain, golongan ini menerima hadis dhaif dalam beramal dan bukan untuk berhujah. Kerana apa? Mungkin hadis itu lemah, tetapi mereka gunakan untuk beramal kerana kemungkinan hadis tersebut
mempunyai amal yang boleh memberikan manfaat, tetapi dengan syarat tidak berkaitan dengan hukum akidah dan juga halal haram dan tidak bercanggah dengan dalil yang sahih. Maka golongan ini menerima hadis dhaif dalam beramal. Seterusnya, yang kedua ialah pengaruh budaya dan tradisi keagamaan. Apa maksud bagi konteks tersebut? Maksudnya ialah penerimaan hadis dhaif juga berkait rapat dengan faktor budaya dan tradisi yang telah menjadi perkara yang signifikan dalam masyarakat Islam. Banyak amalan yang diamalkan secara turun-temurun bersandarkan kepada hadis dhaif, namun diterima kerana dianggap selari dengan nilai-nilai agama dan tidak menimbulkan mudarat. Sekarang, kita akan melihat kepada perspektif masyarakat terhadap hadis dhaif bagi golongan yang menolak hadis dhaif. Jadi perspektif yang pertama ialah penolakan berdasarkan metodologi ilmu hadis. Apa maksudnya? Maksudnya ialah golongan yang menolak hadis dhaif ni berpegang kepada prinsip disiplin ilmu hadis yang ketat, di mana hanya hadis sahih dan hasan diterima sebagai hujjah. Hadis dhaif dikategorikan sebagai hadis mardud kerana tidak memenuhi syarat kesahihan yang ditetapkan oleh para ulama hadis. Pendekatan ini menegaskan bahawa penerimaan hadis tanpa sanad yang kukuh boleh menjejaskan integriti sumber ajaran Islam. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua, iaitu kebimbangan terhadap penyelewengan amalan. Apa maksud bagi konteks tersebut? Maksudnya adalah penolakan terhadap hadis dhaif juga didorong oleh kebimbangan terhadap penyebaran amalan yang tidak sahih atau berunsur bid'ah. Ini kerana penggunaan hadis dhaif tanpa kawalan boleh membawa kepada kekeliruan dalam ibadah serta pengamalan yang tidak berasaskan dalil yang kuat. Oleh itu, golongan ini menekankan keperluan kepada penyaringan hadis secara ketat bagi memastikan ketulinan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terpelihara. Seterusnya, kita akan melihat kepada hadis maudhu'. Jadi, apakah itu hadis maudhu'? Hadis maudhu' merujuk kepada hadis yang direka dan disandarkan secara palsu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa asas yang sahih. Para ulama mendefinisikan hadis maudhu' sebagai hadis yang direka atau diada-adakan oleh individu yang berdusta kemudian dipalsukan seolah-olah ia adalah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis jenis ini tidak mempunyai asas kebenaran kerana ia berpunca daripada ciptaan manusia dan bukan daripada wahyu atau sabda Nabi sendiri. Seterusnya, kita akan melihat apakah perspektif masyarakat yang menerima hadis maudhu' ini. Sebelum saya masuk kepada dua konteks tersebut, suka untuk saya ingatkan bahawa untuk hadis maudhu' tidak ada sebab mengapa seseorang itu perlu menerima, kerana hadis maudhu' sudah terang lagi bersuluh hadis tersebut adalah palsu dan bukannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, untuk konteks golongan yang menerima, saya akan terangkan mengapa ada golongan yang masih menerima hadis maudhu' dan apakah puncanya. Jadi yang pertama, berkemungkinan
terdapat segelintir masyarakat yang kurang ilmu pengetahuan tentang ilmu hadis. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah sebahagian masyarakat menerima hadis maudhu' kerana kurangnya pengetahuan dalam ilmu hadis, khususnya berkaitan konsep sanad, matan dan juga kaedah penilaian kesahihan hadis. Kelemahan literasi hadis dalam kalangan masyarakat awam menyebabkan mereka tidak mampu membezakan antara hadis sahih, hasan, dhaif dan juga maudhu'. Lalu menerima semua bentuk hadis tanpa penilaian yang kritikal. Bukan itu sahaja, kekurangan pendidikan hadis secara formal menjadi faktor utama yang menyumbang kepada penerimaan hadis palsu dalam masyarakat moden. Jadi, melihatkan kepada fakta tersebut adalah penting bagi institusi keagamaan dan juga pendidikan untuk sama-sama berkolaborasi dan memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan pendidikan ilmu hadis dalam kalangan masyarakat. Khususnya, pendidikan tersebut adalah lebih wajar dimulakan sejak dari bangku sekolah agar ilmu hadis dapat dipupuk dan juga murid-murid dapat mengetahui tentang apakah hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu' sejak dari kecil agar mereka dapat menilai hadis tersebut dalam kehidupan. Seterusnya, terdapat juga masyarakat yang terpengaruh dengan media sosial kini. Jadi, seperti yang kita semua sedia maklum, perkembangan teknologi maklumat telah mempercepatkan penyebaran hadis. Apatah lagi, hadis tersebut berkemungkinan ialah hadis maudhu'. Jadi, disebabkan itu, masyarakat cenderung untuk berkongsi maklumat agama melalui media sosial tanpa menyemak kesahihannya. Buktinya, fenomena kongsi tanpa semak di media sosial menjadi punca utama penyebaran hadis palsu dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Di era digital moden ini, lanskap digital telah mewujudkan cabaran epistemologi baharu, di mana maklumat agama tersebar secara meluas tanpa kawalan autoriti ilmiah oleh pihak yang berautoriti iaitu institusi agama, sekaligus meningkatkan penerimaan terhadap hadis maudhu'. Jadi, antara contoh yang kita boleh ambil ialah penyebaran hadis maudhu' di aplikasi WhatsApp, di mana masyarakat yang tidak menilai hadis tersebut akan sentiasa berkongsi seperti yang saya sebutkan tadi, fenomena kongsi tanpa semak. Jadi dalam aplikasi WhatsApp, golongan ini akan sentiasa mereshare, iaitu menekan butang kongsi iaitu reshare dalam erti kata lain dalam statusnya. Tetapi adakah mereka tahu bahawa hadis itu adalah sahih atau maudhu'? Jadi adalah penting bagi masyarakat untuk menyemak dahulu status hadis tersebut, seperti firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم. Jadi, apa yang kita boleh dapat daripada ayat tersebut ialah Allah SWT menyuruh orang yang beriman, jikalau datangnya orang fasik kepada kamu, memberikan sesuatu fakta atau apa-apa hujah, maka tabayyunlah, fatabayyanu, yang bermaksud semak dahulu. Kerana apa? Semak dahulu sebelum berkongsi adalah penting bagi mengelakkan tersebarnya fitnah atau perkara yang palsu, dan dalam konteks ini mengelakkan tersebarnya hadis palsu.
Seterusnya, kita akan melihat kepada perspektif masyarakat terhadap hadis maudhu' bagi golongan yang menolak. InsyaAllah, saya percaya bahawa golongan ini adalah antara golongan yang majoriti berbanding golongan yang menerima. Jadi kita akan melihat apakah punca atau apakah pendapat bagi golongan yang menolak hadis maudhu' ini. Jadi yang pertama, golongan ini menolak kerana kesedaran ilmiah dan pendidikan agama. Ini kerana golongan yang menolak mempunyai pengetahuan dalam ilmu hadis dan mereka cenderung untuk menolak hadis maudhu' kerana memahami metodologi penilaian hadis. Perkara ini dapat dibuktikan melalui nilai kesedaran terhadap kepentingan sanad dan matan yang mendorong individu untuk menilai setiap hadis sebelum menerima atau menyebarkannya. Selain itu, pendidikan agama yang sistematik membantu masyarakat memahami bahawa penyandaran hadis palsu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kesalahan yang besar dalam Islam. Apakah bukti bahawa ia merupakan satu kesalahan yang besar dalam Islam? Buktinya adalah berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maksudnya, barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Al-Bukhari. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, golongan ini sedar bahawa menyebarkan atau menyandarkan hadis palsu kepada Rasulullah merupakan satu kesalahan yang besar kerana azabnya adalah ditempatkan di dalam neraka. Seterusnya, kita akan melihat konteks yang kedua iaitu peranan ulama dan institusi keagamaan. Jadi, institusi keagamaan dan para ulama memainkan peranan yang penting dalam membanteras penyebaran hadis maudhu'. Mereka menghasilkan penulisan ilmiah, memberikan ceramah dan menggunakan platform digital untuk mendidik masyarakat. Bukan itu sahaja, usaha ulama dalam mengkaji dan menapis hadis maudhu' atau hadis palsu juga merupakan benteng utama dalam menjaga kesahihan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita akan melihatkan kepada kemunculan golongan anti hadis, di mana kita akan melihatkan apakah itu golongan anti hadis dan sejak bila mereka telah wujud. Jadi, secara umumnya, golongan anti hadis adalah golongan yang menyeru umat Islam untuk beramal dengan Al-Quran sahaja. Golongan anti hadis ini bukanlah suatu fenomena yang baru dalam sejarah Islam. Sebaliknya, telah wujud sejak peringkat awal perkembangan umat Islam. Gerakan ini berkembang dalam pelbagai bentuk serta merentas pelbagai konteks sosial, termasuk melalui saluran media moden dan sistem pendidikan. Dalam konteks negara kita, iaitu Malaysia, individu seperti Kasim Ahmad sering dikaitkan sebagai antara tokoh utama yang mempelopori pemikiran anti hadis moden, yang seterusnya mempengaruhi masyarakat melalui penulisan dan medium elektronik. Di samping itu, penyebaran fahaman ini juga semakin meluas dan memberi implikasi terhadap bidang pendidikan serta perkembangan pemikiran intelektual umat Islam. Fenomena ini sering dikaitkan dengan pengaruh arus pemikiran liberal, kesan globalisasi serta perubahan dalam pendekatan epistemologi dalam kalangan masyarakat
Muslim moden. Dari sudut konseptual, golongan ini lazimnya dikaitkan dengan kecenderungan kepada rasionalisme yang berlebihan, iaitu menekankan penggunaan akal secara mutlak dalam memahami agama tanpa merujuk kepada tradisi hadis dan autoriti ulama. Seterusnya, kita akan melihat kepada tanggapan golongan anti hadis serta hujah para ulama melawan tanggapan tersebut. Jadi di sini saya sertakan 4 tanggapan negatif dan 4 hujah untuk melawan tanggapan tersebut. Kita pergi kepada tanggapan negatif yang pertama. Jadi, golongan anti hadis memberi tanggapan bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rekaan umat Islam yang terkemudian dan tiada hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihatkan kepada tanggapan tersebut, para ulama telah memberi hujah untuk melawan tanggapan tersebut, iaitu ulama Islam menolak dakwaan ini kerana hadis sebenarnya telah disampaikan secara lisan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Malah terdapat sahabat dan tabi'in yang telah mencatat hadis dalam bentuk penulisan seperti sahifah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr al-As dan Hammam bin Munabbih. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah rekaan umat Islam. Sebaliknya ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, tanggapan negatif yang kedua. Golongan anti hadis memberi tanggapan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang juga melakukan kesalahan sama ada sebelum atau sesudah dilantik menjadi rasul. Maka baginda tidak boleh dijadikan sebagai, atau dalam erti kata lain, golongan ini menekankan bahawa kita tidak boleh mengikut Rasulullah kerana Rasulullah melakukan kesalahan. Itu adalah tanggapan golongan anti hadis. Jadi apakah hujah para ulama? Hujahnya ialah tidak dapat dinafikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia biasa. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum dan terhindar daripada dosa. Sekaligus disebabkan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai contoh teladan yang terbaik. Baginda tidak berkata-kata menurut hawa nafsu. Sebaliknya, setiap percakapan baginda adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apakah dalil yang menekankan hujah tersebut? Dalil tersebut adalah berdasarkan surah Al-Kahfi ayat ke-110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Jadi, berdasarkan dalil tersebut, jelaslah bahawa benar bahawa Nabi SAW juga adalah seorang manusia. Tetapi, baginda diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat Islam, di mana dalam menyampaikan wahyu, Nabi adalah penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bebas daripada melakukan dosa. Kerana itulah contoh teladan yang sebenar. Seterusnya kita pergi kepada tanggapan negatif yang ketiga, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang palsu yang muncul antara 200
hingga 250 tahun kemudian. Di mana para ulama telah membidas tanggapan tersebut, iaitu penulisan hadis sebenarnya telah bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi secara tidak rasmi, dan kemudian berkembang secara sistematik pada zaman tabi'in dan tabi'in. Proses pembukuan hadis dibuat dengan kaedah yang teliti bagi memastikan kesahihan sanad dan matan. Dan tanggapan yang terakhir oleh golongan anti hadis ialah konsep sunnah tidak pernah disebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia timbul pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi golongan ini mengatakan bahawa konsep sunnah Rasulullah tidak disebut pada zaman Rasulullah. Sebaliknya, disebut-sebut dan diwar-warkan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi, apakah hujah para ulama'? Hujah para ulama' ialah konsep sunnah telah wujud sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagaimana sabda baginda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Jadi apakah maksud sabda baginda tersebut? Maksudnya ialah hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Ini menunjukkan bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diiktiraf sebagai sumber sejak awal Islam dan diamalkan oleh para sahabat serta generasi selepasnya. Jadi, jika kita lihat kepada kesemua tanggapan negatif oleh golongan anti hadis tersebut, kita dapat lihat bahawa para ulama telah membidas keempat-empat tanggapan tersebut, di mana jelas menunjukkan bahawa hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang tidak dapat dinafikan dan diragu-ragukan, kerana hadis yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, melihatkan kepada perkara yang telah kita belajar tadi, iaitu perspektif hadis dhaif, perspektif hadis maudhu' dan juga golongan anti hadis serta tanggapannya, adalah penting bagi umat Islam. Yang pertama adalah semak terlebih dahulu sebelum menyebarkan. Ini kerana bukan semua hadis adalah sahih dan hasan. Terdapat juga dhaif dan juga maudhu'. Dhaif mungkin kita boleh terima dari segi amal, tetapi untuk berhujah, kita tidak boleh berhujah menggunakan hadis dhaif. Manakala hadis maudhu', kita tidak boleh menggunakan sekalipun untuk beramal, kerana apabila kita ingin menyandarkan amalan tersebut, kita tidak boleh menyandarkan hadis maudhu' kepada Rasulullah, kerana sudah terang lagi bersuluh bahawa hadis tersebut adalah palsu. Dan untuk golongan anti hadis, sudah jelas bahawa golongan hadis ini bukan tidak tahu tentang fakta-fakta untuk beramal dengan hadis, tetapi mereka hanya ingin berkeras untuk beramal dengan Al-Quran sahaja. Jadi, semoga kita peroleh manfaat daripada pembelajaran ini dan menjadi golongan yang terbaik dalam menganalisis hadis dan beramal dengannya, dan menyemak statusnya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. InsyaAllah, itu sahaja pembentangan saya untuk tajuk ini. Moga-moga kita peroleh manfaat dan menjadi insan yang lebih baik dari semalam. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi wali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.